Selamat pagi semua. Yes, kita nak ucapkan terima kasih kepada MC kita yang handsome. Zam. Yes, kita beri tepukan kepada Zam dulu, okey. So, selamat pagi. Boleh dengar tak? Kalau boleh dengar, Sifu bagi Sifu satu. Okey. Thank you very much. Okey, sebelum Sifu nak bermula, Sifu rasa hari ni patutnya semua adalah sudah yang join FBO lah. Kalau ada yang belum join FBO pun tak apa. Kalau you telah dijemput masuk dalam coaching hari ini, so tak apa. You boleh masuk juga. Because hari ini, Sifu nak share something yang sangat special lah kepada anda semua. Because ini adalah semua adalah dari ilmu dan juga dari pengalaman Sifu sebenarnya. Okay, so Sifu orang jenis yang sangat benci MLM. Kalau you orang pernah dengar cerita Sifu jenis orang yang sangat benci MLM. Tapi yang peliknya, orang yang benci MLM, kenapa boleh buat MLM sampai 24 tahun? Itu soalan yang ramai orang nak tanya. Apa pasal Sifu you benci MLM tapi you boleh buat sampai 24 tahun? So Sifu nak bagi tahu di sini, because Sifu percaya ramai dekat sini pun sama macam Sifu. Okay, Sifu nak check dulu siapa yang ada dalam sini 400 lebih orang di sini. Siapa macam Sifu you sebelum join Forever Living, you adalah jenis orang yang benci MLM. Bagi Sifu 2. Sifu nak tengok ada tak? Siapa yang sebelum join Forever, you adalah orang jenis yang benci MLM macam Sifu punya. Tengok you orang tengok sendiri bukan Sifu seorang saja tahu sebenarnya. Ramai. Kenapa? Okay, Sifu bagi tahu you. Sebenarnya MLM, bila kita tak faham dia, kita nampak MLM macam nampak hantu tau. You tahu tak, Sifu masa form 5 selepas habis SBM, ramai orang datang tau. Cakap apa? Ini apa? Ubat gigi, sempu, apa, cuci lantai, cuci pinggan, cuci baju, macam-macam dia orang cakap. I nampak orang macam ini I macam nampak hantu tau. I cakap, you jangan cari saya. Okay, kalau you nak, you cari mak saya. Okay, ini semua pergi cari mak saya tau. So mak saya join 20 MLM company kerana anak dia. Anak dia tak nak dengar, panggil mak dengar, mak join 20 MLM company. So lepas itu I dapat result sangat bagus. I SPM semua A lah. I dapat semua A. I dapatlah offer terus masuk universiti. Tak perlu masuk tingkatan 6, terus masuk universiti dekat UTM. So I rasa I sudah larikan diri, tak perlu jumpa hantu lagi, betul? Because sudah masuk U, patut semua graduate, betul tak? Takkan ada hantu dalam ini UTM, betul? Tapi peliknya, bila masuk UTM, ramai orang buat MLM tau. Sifu pun tak tahu kenapa. Tapi dalam UTM memang Sifu semakin ganas semakin ganas. So kalau kawan dia cakap MLM itu, ML itu M belum keluar, Sifu terus marah. Sifu kata apa? Sifu kata, you kalau tak ada wang, you datang jumpa saya. Okay, saya bagi wang sama kamu. So you jangan pergi luar jual sempu, jual ubat gigi. You tahu you buang habis kita punya muka. I cakap macam tu tau. Sehingga satu hari, kawan baik Sifu dia memang gila MLM lah. Dan dia pun tahu kalau nak cerita MLM sama saya, mesti saya marah, betul? So dia jalan-jalan dekat, masa itu dalam library lah. Dia jalan-jalan dekat itu I main major. Dia buang satu artikel sama saya tau. Dia cakap, Desmond, you tak nak dengar tak apa. You tengok saja. Dia lari. Dia buang itu artikel atas meja. Dia lari terus tau. Saya cakap, apa masalah dengan kawan saya? Apa dia gila kah? Betul tak? Tapi I tak peduli dia. I pun ambil itu artikel. Sifu baca tau. Sifu baca. Sifu terkejut. Itu artikel Sifu simpan sampai hari ini. Sifu nak share sekarang. Okay, ini artikel dia. Okay. You orang nampak tak? Kalau nampak slide Sifu bagi Sifu 3. Ada nampak? Okay, thank you. So nampak? Okay, ini artikel yang Sifu simpan sampai ke hari ini. Okay, tahun 1990s dia bagi saya artikel ini. Dalam artikel ini dia cakap apa? Dia cakap there are over 500,000 millionaires in the USA and 20% of them make their fortune in the last 6 years in multi-level marketing. Dia kata dekat USA ada 500,000 orang jutawan dan ada 20% adalah dari MLM dan hanya guna 6 tahun tau. Guna 6 tahun untuk jadi jutawan. So masa itu, I dengar ini I sangat pelik tau.
I sangat pelik. Malam itu saya tak boleh tidur. Okay, I ambil calculator. Ini calculator, nampak? I ambil calculator, I kira. Macam mana jual sempu, jual ubat gigi boleh untung 1 juta US dollar. Okay, Sifu bagi tahu kamu semua tak mungkin tau. You jual sampai tangan patah, kaki cacat pun you tak akan dapat 1 million. You tak akan dapat 1 juta. Itu sebab I tiba-tiba I tak boleh tidur. Okay, I nak cari jawapan. I tak boleh terima fakta ini tau. 6 tahun boleh untung 1 juta. Okay, sebenarnya Sifu tak minat MLM langsung. Tak minat pun. Sifu benci. Tapi Sifu minat satu tau. Sifu minat 6 tahun boleh untung 1 juta US dollar. Siapa di sini macam Sifu punya? You minat 6 tahun mau untung 1 juta punya. Bagi Sifu 5. Tengok, ada orang macam Sifu dah sini. Tengok. Baik. Nampak tak? Orang yang tadi tekan-tekan, yang benci. Tapi tengok, sebenarnya dia macam Sifu tau. Mereka semua suka. 6 tahun suka untung 1 juta. Itu sebab Sifu pergi kaji. Sifu sampai join 50 MLM company. Okay, Sifu sampai jadi orang yang pertama dekat Malaysia yang tulis thesis berkenaan dengan MLM. Pada tahun bila? 1995. Mungkin ada yang di sini pun belum lahir lagi pun ada. Okay, 1995. Ini thesis sudah wujud. Di mana? Di library UTM. Inilah Sifu yang tulis. Inilah thesis yang Sifu tulis. Tapi yang hairan dia adalah, okay, bila Sifu kaji MLM, patutnya Sifu buat MLM, betul tak? Tapi peliknya Sifu tak buat MLM. Kenapa? Because Sifu masih ada something yang Sifu tak suka dekat MLM. Walaupun Sifu sudah kaji, Sifu sudah dapat jawapan boleh jadi jutawan. Tapi ada sedikit hal yang Sifu masih tak boleh terima tau. Tak boleh terima. Itu sebab Sifu tak buat. So, bila Sifu keluar dari university, Sifu terus kerja dekat bank. Nampak? Ini sangat handsome ini. Ini Sifu lah. You tak pernah tengok Sifu yang handsome. Ini you tengok. Ini Sifu yang handsome. Okay? Ini Sifu bila keluar dari university, Sifu terus kerja dekat bank. Dan Sifu jadi pekerja yang paling tekun, paling rajin dekat bank. Tapi malangnya saya punya kenaikan gaji hanya 80 tahun pertama. So Sifu terus resign. Tak nak kerja. Okay, I cakap pelik. Itu masa itu Simu, isteri Sifu dia buat apa? Dia buat insurans. Okay, pun sama. Kita sama-sama ada kerjaya masing-masing. Tapi bila Sifu keluar sekolah, bila kita sampai tahun 97, itu adalah krisis, financial crisis yang pertama yang Sifu temui. Okay? Dia macam krisis sekarang lah. So, kita menghadapi apa? Menghadapi kenaikan gaji. Tak ada. Okay? Simu punya business pun banyak jatuh. Because orang tak sanggup bayar premium. Sudah beli insurans tapi gaji tak ada. Kerja kena buang. So dia tak sanggup bayar itu premium. So kita sama-sama menghadapi kesulitan masa itu. So lepas itu kita jumpa apa? Kita jumpa masa itu Sifu ingat kembali tau. Ingat kembali Sifu pernah kaji MLM. Betul tak? Mungkin kita boleh tengok balik MLM. So masa itu kebetulan ini ini seorang penulis buku, nama dia Robert Kiyosaki. Dia pada tahun 97-98 masa ekonomi krisis, dia keluar satu buku. Nama dia Rich Dad Poor Dad. Bapak kaya, bapak miskin. Ini nama buku dia. Dan dalam buku dia cakap apa? Dia cakap the richest people in the world look for and build network. Everyone else look for work. Okay? Dia kata orang yang paling kaya dekat dunia semua bina rangkaian. Hanya orang yang miskin cari kerja. Dia nampak tak? Sifu sangat sakit tau. Bila Sifu baca buku dia macam satu pisau sudah cucuk dalam hati Sifu tau. Dia cakap orang yang miskin semua cari kerja. So I rasa I sudah salah jalan. Hala tuju Sifu sudah salah. Dan kemudian dia keluar satu buku lagi, Business School. Dia cakap kita mesti kena buat bisnes. Kita tak boleh kerja untuk orang lain dan makan gaji saja. Dan dia kata dalam buku ini, Sifu pun beli tau. Sifu beli buku ini.
Sifu baca, sifu nak tengok apa tips yang dia boleh bagi. Boleh niaga apakah, niaga buka kedai ke, buat franchise ke, buat macam-macam ke, sifu ingat dia ajar macam mana buat bisnes. Tapi bila sifu baca buku dia, sifu rasa gila tau. Kenapa? Because dalam buku ini, The Business School, semua dia cakap tentang network marketing. Nampak? The 8 hidden values of the network marketing other than making money. Satu buku dari muka surat pertama sampai ke muka surat terakhir semua adalah network marketing. Tapi apa yang buat sifu pelik adalah because orang ini dia tak ada buat MLM. Tapi dia tulis satu buku panggil orang nak buat bisnes mesti nak buat MLM. Itu yang buat sifu pelik, dan lepas itu baru sifu find out dia kata apa? Dia kata industri MLM adalah industri yang melahirkan paling ramai jutawan. Maksud apa? Maksud kalau kita semua di sini yang tadi letak 5 yang semua nak jadi jutawan, kita mesti kena cari satu bisnes yang paling ramai jutawan. Itu kita punya peluang lebih tinggi. Okay? So di sini dia ada share konsep. Dia share konsep lama dan juga konsep usahawan. So konsep lama dia kata apa? Dia kata orang banyak 80% daripada kita bila keluar dari universiti, keluar dari sekolah, kita buat apa? Kita kerja untuk orang lain. Kita jadi pekerja. Okay? Ini kerja untuk orang lain. Ini sekolah ajar kita lah. Kita lepas dapat degree ke, diploma ke, kita keluar SPM ke, kita keluar mau kerja untuk orang lain. Tapi ada satu golongan yang lebih cerdik. Ini 15%. Dia cakap, apa pasal nak kerja untuk orang lain? Kalau mau, kita kerja untuk diri sendiri. Dia lebih pandai. Dia macam siapa? Dia macam profesional. Contoh kita ada doktor, ada lawyer, ada accountant. Mereka ada klinik sendiri, ada lawyer firm sendiri, ada accountant firm sendiri. Betul? Dia cakap, I tak kerja untuk orang lain. I kerja untuk diri sendiri. Ini profesional. Ada juga yang perniagaan runcit. Dia buka satu kedai ke, dia tepi jalan ke, dia jual goreng pisang ke, jual keropok ke. Dia pun ingat dia tak kerja untuk orang lain. Dia kerja untuk diri sendiri. Tapi malangnya, orang yang di sini, konsep lama, semua guna masa untuk tukar wang. Faham tak? So, kita kena guna masa 8, 10 jam, 12 jam setiap hari untuk tukar wang. Sampai mati pun kita tak tahu sebenarnya apa cara yang betul untuk dapat keuntungan. Kita asyik tukar masa dengan wang saja. Okay? Mengikut Robert Kiyosaki dalam buku dia, dia kata kalau kita nak ada wang, tengok orang dekat sini akhirnya dia apa? Dia tak ada wang. Dia tak ada masa. Kenapa? Because masa dia habis tukar untuk wang. Lepas tu dia dia untung apa? Dia untung tekanan. Tekanan darah tinggi, tekanan apa macam sakit jantung, ini semua dia dapat. Ini percuma bagi orang yang guna konsep lama. So, orang yang konsep usahawan dia lain. Dia pandai, dia buat apa? Dia buat satu sistem supaya orang kerja untuk dia. Macam siapa? Macam dekat Malaysia, orang paling kaya Robert Koch. Lagi siapa? Kwok Leng Chan. Lagi siapa? Ananda Krishnan. Lagi siapa? Syed Mokhtar. Ini antara jutawan yang paling kaya dekat Malaysia. So, you tengok apa perbezaan jutawan ini dengan kamu. Betul tak? You guna masa tukar wang. Tapi mereka ada ramai orang kerja untuk mereka. Faham tak? Macam dekat Shangri-La Hotel, dekat Public Bank. I dulu main bos, I kerja Public Bank. I dulu bos. Tengok berapa orang, berpuluh-puluh ribu orang kerja untuk dia. Takkan dia tak kaya? Dia memang jadi kaya. Okay? Atau you jadi apa? Pelabur. You biar wang kerja untuk anda. Macam sifu bila sudah betul, sifu start buat forever living, sifu jadi usahawan, sifu bina satu rangkaian yang ramai orang. So dalam 5 tahun saja, sifu untung 1 juta. Dan lepas sifu untung 1 juta, sifu sudah jadi pelabur. Sifu beli banyak hak tanah, sifu labur dalam saham, labur dalam unit trust. Macam hak tanah saja pun lebih hampir 20 juta hak tanah ada. Dan sifu ada dalam lebih 2 juta saham dalam tangan. So sifu pun jadi pelabur. Sifu biarkan wang kerja untuk kita. So orang yang duduk sini, dia menggandakan masa untuk dapatkan untungan. Betul tak? Dia leverage. Dia gandakan masa. Dia tak guna masa sendiri lagi. Dia guna masa orang lain. Dia guna masa
Ini orang lain lah. Semua orang lain untuk carikan keuntungan. So, orang yang tuduh sini, dia dapat apa? Itu baru kita cakap dapat wang, dapat masa, dapat bebas. Okay? So, di sini, mungkin ramai, Sifu ada dengar, ramai speaker. Ramai speaker yang ajar pelaburan dekat luar. Sekarang ramai tau. Ramai. Ajar orang buat beli saham, beli property, beli Bitcoin, beli tu coin, macam-macam coin pun ada lah. Okay. So dia ajar orang buat pelaburan. Okay, Sifu nak bagi tahu kamu. Okay. Sangat penting kita tengok. Ini adalah statistik masa COVID apa terjadi. Kita tengok masa COVID apa terjadi. So masa COVID lebih 30,000 SME runtuh, shutdown. So kalau you pergi KL sekarang, you tengok semua kedai macam ini. Itu sangat ong punya tempat lah. Macam Puchong ke KL ke, itu sangat ong punya tempat lah. Semua kedai tutup. Okay, banyak kedai tak dapat sewa. Faham tak? So itu sebab kalau you pegang kedai, you pegang hartanah, pegang property banyak, okay, you tengok apa terjadi. Ini adalah satu indeks yang paling terkini. Okay? Dari 2016, 5 tahun yang lepas sampai hari ini, 5 tahun punya graf, harga property dekat Malaysia, nampak tak? Menurun. You tak ada nampak naik tau, dia menurun. Maksud apa? Maksud orang yang melabur dekat hartanah dalam 5 tahun ini, memang you tak akan dapat untung. You percaya Sifu, Sifu ada hampir 20 juta property. You tak untung. Okay, malahan you mungkin rugi. Maksudnya you dapat sewa yang kutip tak cukup untuk bayar you punya installment. Ini yang terjadi sekarang. Itu sebab orang yang masa COVID yang cakap mau untung dengan pelaburan, you jangan dengar. Kenapa? You percaya dengan statistik. Statistik bagi tahu kita, property sepanjang 5 tahun ini dia tak naik tapi dia menurun. Itu sebab ini buatkan ramai orang mati. Okay, kalau Sifu bukan buat forever, Sifu bagi tahu kamu, kalau Sifu bukan dekat forever, Sifu pun mungkin akan jadi macam mereka. Mati. Faham tak? Mati terus. Kenapa? Because you tak dapat bayar. Okay, ini yang pertama. Ada juga orang yang pergi buat beli invoice saham. Dia rasa COVID time, peluang bila COVID, itu saham kita boleh dapat untung. So ini salah satu billionaires. Ini billion dengar baik-baik, billionaires Japan. Dia Dia rugi 41 juta US dollar. Okay, masa COVID. Dia bagi dia ingat ini virus dia ingat itu virus datang peluang yang best dia boleh dapat untung dekat saham. So dia bagi invest dan dia hilang 41 juta US dollar. Dan dia kata apa? Dia kata dia sangat kesal. Dia cakap kalau bukan ini kerugian dia boleh membantu berapa ramai orang. Dia tengok how many people could the money have been given out to and save. Dia cakap dia boleh menyelamatkan berapa ramai orang dengan 41 juta US dollar. Tapi dengan satu saja saham, satu angin saja, itu wang semua hilang. That's why kalau you tanya Sifu, okay, you kalau nak jadi pelabur, macam Sifu saham, Sifu pun rugi. Tapi Sifu tak takut, kenapa? Because forever living, Sifu untung banyak wang. Kalau Sifu tak jual saham, Sifu tak jual itu property, Sifu tak rugi. Because property saham pada jangka masa panjang, dia akan naik semula. Tapi adakah anda boleh tunggu ke tak boleh? Itu yang penting. You tak boleh tunggu, you lelong. You gantung diri. Ada orang yang lompat dari bangunan tinggi. Ini gantung, mati. So kalau you tak boleh tunggu, you mati. Tapi kalau you macam Sifu, you tak jual rumah, you tak jual itu kedai, you tak jual saham, you tak rugi. Kita tunggu dia naik semula. Itu sebab Sifu nak ajar apa? Sifu ajar kamu semua dekat sini bukan melabur. Sifu ajar kamu semua datang sini buat bisnes. Kenapa? Bisnes itulah cara dia. Itulah cara kita boleh dapat untung, bukan melalui pelaburan saja. Okay, bisnes yang boleh tahan kita selama-lamanya. Tapi bisnes pun kena betul. Jangan salah buat bisnes. Sifu bagi tahu kamu semua, tuan-tuan dan puan-puan. Sifu nak bagi tahu, jangan suka-suka buat bisnes. Bisnes dia ada 4 jenis. Jenis pertama, jangan buat.
Kalau you nak buka satu kedai, tunggu customer datang, jangan, itu kita panggil laba-laba. You macam buka satu yang ada itu apa? Itu spider web. Tunggu orang datang, baru you dapat makan. Tak datang, tak dapat makan. Jangan buat. Dan ini lebah pun susah. Jangan buat juga. Ini lebah lebih pandai. Maksudnya bos dia upah salesman, tolong pergi cari bisnes bagi dia orang. Itu pun tak nak. Itu pun jangan buat. Okay, walaupun dia lebih baik tapi jangan buat. So Sifu pernah fikir nombor 3. Because 3 adalah favorite Sifu. Masa Sifu belajar bisnes, franchise adalah satu bisnes yang sangat bagus. Macam KFC, McDonald's, Starbucks. Tapi Sifu tak sangka masa COVID datang masa COVID datang macam ini Starbucks semua dia pun boleh bankrupt, dia pun boleh jatuh. Sifu tak sangka benda ni. Itu sebab Sifu nak bagi tahu semua di sini, bisnes yang paling best adalah apa? MLM. Ini satu-satu saja bisnes yang berasaskan macam coronavirus. Dan nampak ini virus tak? Dia train dia orang pergi 1 cari 2, 2 cari 4, 4 cari 8. Okay, dia multi level. Faham tak? Dia boleh buat sampai satu dunia lockdown. Inilah bisnes yang paling cantik. Itu sebab kita kena pilih tau. Kena pilih bisnes yang betul. Lagipun kalau you sudah pilih MLM, you kena ikut trend. Mega trend ini. So hari ini Sifu nak bagi tahu. New FBO orientation, dia adalah satu kelas yang bagi tahu kita kenapa kita nak buat MLM. Kenapa you tak buat yang lain? Kenapa you tak buat insurans? Kenapa you tak jual property? Kenapa you tak pergi buat unit trust? Kenapa you mau buat MLM? Because MLM satu saja bisnes yang ada dalam buku Robert Kiyosaki. Satu jenis bisnes saja yang ikut bisnes model terbaik. Satu bisnes saja yang dia dia merangkumi semua ini. 3 mega trend. Nampak tak? Network marketing first. First adalah network marketing. Apa yang kita buat. Nombor 2 adalah online marketing. Okay? Online marketing adalah apa? Macam kita sekarang satu bersama 760 orang. Ini adalah online marketing. Kita tak perlu pergi sewa hotel, sewa bilik lagi. Betul? Guna online you boleh buat sponsor, boleh buat coaching, buat macam-macam. Nombor 3 yang paling penting, kita mesti kena dalam health and wellness. Faham tak? Health and wellness industry, kesihatan. Jangan buat MLM yang lain yang tak ada tentang kesihatan. Jangan. Okay? You akan rugi. Okay? So kita kaji sekarang. Kita kaji industri MLM dekat Malaysia. 20 tahun Sifu bagi you tengok ini adalah graf 20 tahun bukan 2 tahun. 20 tahun. Tadi you tengok property menurun. You tengok MLM you sendiri you akan terkejut. Kenapa? Dalam 20 tahun you tengok graf dia semakin naik. Selama 20 tahun dekat Malaysia. Dan tahun 2020 last year bila COVID datang kenaikan MLM mencecah 29%. 29.32%. Ini adalah satu figure yang sangat dahsyat Sifu nak bagi tahu kamu. Semua kedai tutup. Semua bisnes tutup. Tapi MLM naik 29% dan forever. Tim Sifu naik 80%. Sifu nak bagi tahu 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada burata kenaikan dekat Malaysia. You bayangkan. Leader Sifu untung berapa banyak wang. That's why kita kena tahu kenapa kita buat MLM. So kita buat MLM, kita bukan buta-buta buat, bukan. Kita buat ada sebab dia. Pertama, metodologi bisnes dan mega trend sudah betul. Okay, gaji tak cukup. Ada yang tak cukup gaji, you kena buat tambah income. Ada yang nak capai impian, mungkin dia nak rumah cantik, dia nak kereta cantik, dia nak bagi keluarga yang terbaik, itu ada impian dia buat. Ada yang nak bantu pasangan, tengok suami kerja susah tapi wang tak ada, dia nak bantu pasangan pun ada. Ada yang suka produk. Dia tak tahu, produk forever bagus, boleh cantik, boleh langsing, boleh sihat, dia mau. Ada yang suka plan. I nak untung, ini plan bagus, boleh buat income sikit pun ada. Ada yang suka melancong. Orang kaya tak semesti dia sanggup pergi melancong tau. Kenapa? Because bila nak belanja wang, dia ketegut. Dia tak mau guna wang sini, dia sakit. Bila pergi luar melancong dia balik dia sakit. Dia tak mau.
Ada yang dia nak pergi package umrah. So ini pun adalah salah satu sebab kenapa orang menyertai MLM. Kenapa? Because you dapat percuma. Pelancongan yang percuma. Dan juga ada yang nak apa? Dia nak pengiktirafan di pentas dunia. You tahu manusia dengan binatang lain manusia dia mau recognition. Binatang dia tak perlu. Tak perlu punya. You tak nampak itu binatang macam itu harimau. Dia ambil dia bunuh itu buaya. Dia ambil kulit dia pakai atas baju dia. Ada mark, ada itu trademark Gucci ke, LV ke, ada tak? Tak ada. Binatang dia tak ada atau dia tak ada dia tak perlu pengiktirafan. Tapi manusia dia lain. Manusia dia mau beli branded. Ada Gucci ke, LV ke, ada kulit kambing ke, kulit apakah, buaya ke, apakah. Betul tak? Macam-macam itu pengiktirafan. Ada yang dia nak naik pentas. Macam kita ada banyak profesional, terutamanya profesional. Because biasa profesional cakap orang tak nak dengar. Dia sangat tak syok lah. Dia rasa syok sendiri. So dia datang buat forever. Dia naik pentas lain lain macam. Beribu-ribu orang dengar dia cerita. Bagi tepukan dia sangat syok. Dia nak buat forever pun ada. Macam ini pun ada. So ada juga dia nak buat sumbangan. Dia nak tolong lebih ramai orang. Dia nak untung wang, dia nak bina masjid. Dia nak bina church. Dia nak buat macam-macam. Dia nak bagi rumah anak yatim, rumah orang tua. Itu pun ada. Dia nak beli sumbangan. Itu macam-macam. Itu sebab kenapa kita banyak sangat sebab kenapa nak buat MLM. Tapi yang penting MLM banyak dekat Malaysia. Okay? Macam mana kita nak pilih? Itu yang penting. Macam mana kita nak pilih? Kita mesti nak pilih mengikut 3 benda ini. Ini roda. Ini Mercedes-Benz logo. Kita mesti mau pilih first syarikat. Latar belakang. Mesti kena kukuh, besar dan lama. Ini tiga perkataan saja. Kukuh, besar dan cukup lama. Kalau tak ada 3 ini, jangan buat. Kena pilih betul. Nombor 2, produk dia mesti kenapa? Mesti ada tanam sendiri, kilang sendiri, jual sendiri. Mesti kena 3 juga. Tanam saja. Itu semua bekalan kita kontrol. Kilang kita kontrol kualiti. Jual kita kontrol harga. Itu sebab you tengok forever mere tak kira kualiti dia, harga dia ke bekalan dia pun kita semua forever kita yang kontrol. Kita tak perlu tengok, tak perlu pandang muka orang lain, tak perlu. Kita sendiri kontrol, okay? Dan last kali marketing plan, kita pun ada 3. Tak ada orang dengar, tak ada point, tak ada pairing. So kalau you salah pilih, you sangat teruk. You jangan ingat, I dengar Datuk cakap MLM bagus I buat. Tapi you salah buat. You join company yang sudah salah. Orang tengah point-point ke, pairing ke, apakah itu tak cukup koko ke, ini apa? Itu company 1 tahun jagung ke. Okay, jangan. Jangan bazir masa kamu untuk join company yang 1 tahun jagung, 2 tahun jagung. Tak perlu. Okay, kalau you join company yang betul, apa terjadi? Sifu bagi tahu kamu apa terjadi. Okay, last year, COVID, tahun 2020, you tengok burata income Sifu meroncat dari 125,000 terus pergi 200,000. You dengar baik-baik orang tutup pintu, kedai jatuh, tapi income kita naik 60%. Bulanan Sifu punya income bulanan naik dari 120,000 naik to 200,000. Okay, 60-70%. Okay, pun bukan itu saja. Sifu punya profit sharing CBM check naik 266%. Okay, apa bisnes ini? Orang tanya, apa Datuk, you buat apa bisnes? Gila ini bisnes. Orang jatuh, orang tak tahu macam mana nak survive, nak gantung diri, nak bunuh diri. You punya bisnes naik begitu banyak. Kita tengok. Ini bonus check Sifu. Tengok ini video. Go any further. Desmond, Grace, would you like to switch any of your memories? One last chance. Remain the same. Remain the same. Remain the same. You choose the amounts because you choose the memories. Are you sure? Okay. Yeah. Then let's keep going. Oh.
Last chance, switch or stay the same. Stay or switch? Stay. Okay, that's Desmond's choice. Here we go. And finally, you do realize this could have gone in any way possible here with all of these combinations, but the memories that you chose happened for a reason. I believe we are all here connected for a reason, and that is why Forever is only thriving more and more each year because of people like you. And right now, I am so proud to share in this moment with all of you. Congratulations! Oh my God! Oh my God, dengar tak? Oh my God. Gila. Forever bayar Sifu $563,000 US dollar. Pada apa? Pada masa COVID. Satu hari saja terus banking 2,200,000 dalam bank Sifu. Okay, Sifu nak tanya, you kalau salah pilih syarikat, macam mana you nak kaya? Itu sebab Sifu cakap, first you kena buat apa? You jangan tengok MLM you takut. Macam nampak hantu, itu pertama. You kena cebu diri dalam MLM, itu yang pertama. Nombor dua, you kena pilih company yang betul. Jangan pilih itu company yang salah. Lepas tu kamu tak berjaya. Okay? So di sini tengok. So sikap. Bagaimana nak mula? Kalau kamu semua, siapa suka wang macam Sifu tadi? 2 juta bagi Sifu satu. Tengok. Siapa suka, siapa rasa you mau dapat wang macam Sifu? Wah, Forever bayar satu kali masuk. Berjuta-juta. Masuk dalam bank kamu. Okay? You bagi. Nampak tak? Ini wang yang tolong Sifu ganti semua rugi. Dalam property, dalam saham, semua itu rugi. Semua Forever yang ganti. That's why you kena ada sikap yang betul untuk bermula. So, apa sikap yang kita perlu ada? Okay, kita dengar. First, lupakan pengalaman yang lepas dan belajar dengan hati yang terbuka. So, you jangan datang sini bawa ego kamu. Oh, I benci MLM. I tak suka, I tak nak dengar. Jangan. Okay, tak kira atau you dulu professional, you doktor ke, lawyer ke, you datang sini, sorry you datang sini, you adalah pelajar yang baru. Jangan bawa itu pengalaman yang lepas datang. You kena belajar dengan hati yang terbuka. Itu adalah sikap yang pertama. You kalau tak boleh buang itu air dalam kelas kamu, Sifu tak boleh ajar kamu. Sifu tak dapat masuk air dalam you punya otak. Tak boleh. Itu sebab you susah nak berjaya. Faham tak? You kena lupa. Okay? So nombor 2, you kena buat sekurang-kurangnya 1 tahun. Dan jangan putus asa. Kita sebut sini adalah buat. Ingat itu word ini buat. Ini buat. Nampak? Sifu highlight. Okay? Ini buat. Buat sekurang-kurangnya 1 tahun. Bukan duduk sini, dengar. Sifu tak cakap, dengar talk. Dengar talk sekurang-kurang 1 tahun. Dengar talk tak berjaya, dengar baik-baik. Kalau you datang, attend coaching 1 tahun you tak berjaya. You kena buat 1 tahun. Okay? 1 tahun berapa hari? 365 hari. You kena buat sampai habis. Bukan, Sifu, I 1 minggu buat 1 hari. Okay, so you 1 tahun baru buat 52 hari. Itu pun tak cukup 1 tahun. Ingat baik-baik. So nombor 3, you harus ada keyakinan. Okay, keyakinan diri. Jangan cakap, I tak boleh. I tak boleh. Ini tak boleh. Itu tak boleh. Jangan. You kena ada keyakinan. Okay, nombor 4. Keyakinan apa? You kena keyakinan atas syarikat, atas produk. Tadi Sifu tunjuk itu logo. Atas produk dan atas plan. You kena ada keyakinan. Macam mana nak dapat keyakinan? Sangat senang. Belajar dengan upline kamu. Beli itu buku SMART. Dalam ada tunjuk. You kena nampak. Atau you masuk Google pergi check Forever. You ada semangat. You ada keyakinan. Okay? Dan lihat pada sejarah. Okay? Itu adalah sikap yang kita perlu ada. Untuk bermula. Okay? Kalau sikap you tak ada, sorry Sifu cakap betul. You jangan minta Sifu ajar you cara. Kalau sikap kamu tak betul, okay, you lebih baik you balik kerja cukup. Pergi makan kaji. Pergi pandang muka bos kamu. Jangan datang ini. Kita tak perlu kamu. Kalau sikap kamu tak boleh buang, biar you pergi kerja seumur hidup.
Jangan buat bisnes. Okay? So kalau you nak ubah kehidupan you, ubah you punya sikap dulu. Okay? So lepas tu, kita nak buat apa? Keyakinan. Keyakinan kita kena ada yakin diri sendiri first. Yakin kepada upline. Yakin kepada downline. Dan yakin kepada sideline. So tengok hari ini, kenapa kita buat satu event boleh sampai hari ini boleh sampai 800 orang. Bayangkan. Kita boleh sampai 800 orang kerana kita ada keyakinan ini. First, you masuk because you yakin sendiri. Baru you masuk. Kalau you tak yakin sendiri, you pergi luar. You jangan masuk sini. You pergi luar. Betul? You yakin you boleh berjaya, baru you ada dalam Zoom ini. Dan you yakin kepada upline because upline panggil you masuk. Dan you yakin kepada downline, itu sebab you panggil downline you masuk sini. Dan you yakin kepada sideline. Kenapa? Because ada ramai sideline ada dalam Zoom ini. Yang kita sama-sama motivate satu sama lain. Itulah yang perlu ada. Keyakinan kepada semua. Kepada syarikat. Okay? Itu yang penting. Lepas itu, jangan tedahkan diri terlalu awal. Dan bersedia untuk menghadapi penolakan dari orang lain dan rasa kecewa. Okay, biasanya, ada 3 jenis orang yang you kena berhati-hati. Okay? Jenis pertama adalah orang yang sayang kita. Yang atau kita sayang punya. Macam siapa? Macam ibu bapa kita. Macam siapa? You punya suami isteri. You punya girlfriend boyfriend. You punya kakak abang. You punya adik. You punya saudara. Okay, semua orang yang sayang kamu, inilah orang yang dia senang buat kamu kecewa. Kenapa? Because dia dah ada masuk sini dengar. Betul tak? Hari ni kamu yang masuk. Dia tak masuk. Lepas tu you pergi tanya mereka yang tak masuk dengar. Macam mana dia boleh jawab kamu? Dan mungkin mereka pernah kena tipu. Dulu pernah join itu PP, main skim, sudah kena. Itu wang semua kena bakar. Dia pun rasa you buat ini MLM. Dia rasa semua MLM sama. Faham tak? Dia cakap semua MLM sama. Ini orang yang bahaya. You kena jaga. Faham tak? You kena jaga. Orang jenis kedua yang mungkin buat kita kecewa adalah orang yang gagal. Orang yang pernah buat MLM tapi gagal. So orang yang gagal biasanya dia tidak akan share kejayaan kepada kamu. Dia akan share berapa susahnya MLM. Kenapa kita mesti gagal dalam MLM. Dia share semua gagal because dia gagal. Faham tak? Dan dia pun risau kamu berjaya. Dia takut kamu berjaya tau. Kenapa? Because kalau you berjaya, dia takut. Because dia gagal. Kalau you berjaya, dia rasa dia malu. Dia tak tahu nak sorok dekat mana. Betul. Itu sebab orang yang gagal, dia pun harap kamu gagal. Supaya you tak nampak lebih hebat daripada dia. So, itu sebab jangan pergi tanya orang yang gagal. You mau tanya siapa? Okay, you tanya kita punya PCM. You tanya kita punya LCM. Kita ada ramai leader yang income sudah tinggi, besar punya. You tak tanya, you pergi tanya satu orang yang masih makan gaji. Tanya dia, boleh buat tak MLM? Itu siapa punya masalah? Itu you punya masalah. Bukan you punya kawan punya masalah. You sendiri otak tak jelas. Tanya orang yang tak betul. Okay? Nombor 3, you pergi tanya apa? You pergi tanya pengedar dari syarikat MLM lain. Itu lagi tak pandai. Betul? You buat forever, macam mana you pergi tanya syarikat yang lain? Tanya dia forever bagus tak? Okay? You expect apa dia jawab? Dia jawab, wah, you sangat hebat lah. You punya pilihan, sangat tepat. You dapat company yang paling best forever. Okay? Kita tak pandai, kita salah pilih. You pernah jumpa orang yang begitu ikhlas tak? Tuan-tuan dan puan-puan. Siapa nak tanya? You pernah jumpa orang yang begitu ikhlas tak? Dia cakap you sangat pandai tapi dia tak pandai, dia cari salah. Mana ada? Dia mesti nak cakap jatuhkan you supaya you join dia. Itu sebab orang yang tak pandai dia pergi cari ini 3 orang pergi tanya. Okay? You nak tanya orang yang betul. Faham tak? So Sifu nak cerita satu story. Ini story tentang satu general. Ini general bawa askar dia pergi berperang. So dia nak pergi berperang, kebetulan dia nak melalui, dia nak menyeberangi satu sungai tau. So dia tak tahu itu sungai berapa dalam. So dia nampak tiba-tiba dia nampak ada satu budak. Itu budak tepi sungai lah. Dia pun tanya itu budak, budak, kita punya kuda boleh lepas tak itu sungai? Itu budak tengok itu kuda cakap, boleh.
Uncle, boleh lepas saja. So itu general pun bawa dia punya askar semua, naik kuda, mau lepas itu sungai. Sipu bagi tu, dia sampai tengah sungai saja, semua sudah tenggelam tau. Wah, itu general pun berenang. Wah, hampir mati lah. Hampir mati lemas. Itu kuda pun renang. Cakap, apa ini tuan sangat bodoh. Betul? Pun renang naik atas. So, lepas dia naik, dia sangat marah. Dia tangkap itu budak. Dia cakap, apa pasal you tipu saya? You pengintip kah? You tipu saya. Itu budak pun sangat kesian lah. Betul tak? Dia cakap apa? Dia cakap, uncle, I tak tipu you. I tiap-tiap pagi ini, saya bawa itik saya menyeberangi sungai ini. Kaki itik saya begitu pendek pun boleh lepas. Takkannya kuda punya kaki panjang sangat tak boleh lepas. Betul tak? So, si pun nak tanya you, itu budak dia ada cakap bohong tak? Ada? Dia tak ada cakap bohong. Betul tak? Because dia ingat itu itik, dia jalan kaki. Dia tak tahu dia berenang pergi. Betul tak? Itu sebab you kena tanya orang betul. You jangan pergi tanya satu orang yang tak masuk coaching sipu. You tanya dia. Orang yang tak masuk coaching sipu, dia macam itu budak tutup tepi sungai. Faham tak? You pergi tanya dia mana tahu. So you jangan buat bodoh. Pergi jadi itu mangsa. Okay? Ingatlah, ini 3 orang. Jangan salah tanya. Okay? Dia tak masuk training, tak masuk coaching, jangan tanya mereka. You mau tanya, yes. Bawa mereka masuk dulu. Dengar 1 jam. Dengar sipu cerita, lepas you tanya dia. Okay? Itu lebih adil lagi. Okay? So next, cara-cara untuk berjaya di Forever. Tengok, 3S. Apa yang kita buat? Tadi sipu cakap, kita bukan datang dengar kelas. Kita datang sini, kena buat 3S. Apa yang kita perlu buat? Tadi sipu cakap, buat. Ingat tak? Buat 3S. S yang pertama, sponsor. Ini bisnes kita mesti nak menaja orang. Kenapa? Because kita nak bina rangkaian. 80% masa kita adalah untuk menaja. S nombor 2, menjual. 20% masa kita untuk menjual. Kenapa nak menjual? Because kita nak dapat untung. Menaja orang tak ada untung. Menjual baru ada untung. Menaja bina rangkaian, menjual dapat untung. Faham tak? So, bila rangkaian besar, you untung lebih banyak. Lepas tu, you buat apa? You service. S yang nombor 3 adalah service. Service adalah memberi khidmat. 100%. So, kalau nak berjaya, kita kena ingat, kita kena buat 200%. 200%. Okay? Dan hasilnya, apa yang akan dapat? 80% yang anda prospek kamu dapat adalah customer. Mereka, dia tak minat bisnes. Mereka nak guna saja, 80%. Hanya 20%, mereka cakap, I nak bisnes. I nak jadi leader. I nak jadi fighter. Inilah jawapan yang kita mau. Itu sebab, you bagi sponsor, buat 3S. Buat 3S. Okay? Yang you buat semakin banyak, you dapat semakin banyak fighter. Okay? Dan kita mula buat 3S. Kenapa? Because kita nak capai 5cc. Nampak? Kita nak capai 5cc aktif. So 5cc aktif, first you kongsi produk. Nampak? Selling. Kongsi produk bina berapa? Bina 20 sampai 30 pelanggan. Yang 30, 20, 30 pelanggan setiap bulan habis beli lagi. Habis beli lagi. Habis beli lagi. Okay, itu yang kita mau. Lepas tu you bina network. You kena taja 5 sampai 6 VIP setiap bulan. 5 to 6 VIP every month. Itu cara dia. Okay, bagi sponsor. Lepas tu, you guna produk sendiri. Personal 1cc. Nama anda, itu you beli produk guna sendiri. So, itu cara dia. Kita buat 5cc. Faham tak? Itu cara 3S. Okay. Lepas tu, kita boleh guna apa? Kita guna ABC. ABC bukan ais kacang. ABC adalah satu formula yang pengaruh lebih penting daripada kerja keras. Ramai sipu tahu dekat sini, sangat kerja keras. Buat kerja bersungguh, pagi sampai malam tak tidur, buat. Tapi you tengok, you tak ada hasil. Kenapa? Because you tak guna pengaruh. Pengaruh maksudnya kita pinjam kuasa, kita pinjam tenaga, kita pinjam pengaruh. Kita panggil ABC. A stand for advisor, penasihat. Penasihat kita boleh adalah speaker. Contoh, you jemput kawan masuk coaching sifu. Sifu jadi you make advisor, penasihat.
You sudah jimat, you tak perlu cakap banyak, you duduk dalam saja. Jemput 10 orang masuk, 10 orang buka minda, nak niaga, you sudah berjaya. Faham? Speaker, upline kamu, video, atau you share satu video yang boleh bakar semangat, atau you buku GP, ada buku GP, you boleh tunjuk sama kawan, atau testimoni. Okay, ini adalah advisor kita. Kita kena tiap. Nampak? A sentiasa di atas. Jangan tidak, jangan salah itu A jatuh ke bawah. Bila A jatuh ke bawah, itu kawan you bawa dia tak nak dengar. Okay? So kamu sebagai bridge. B adalah kamu sendiri. Jambatan. You macam satu jambatan, you bawa kawan you kepada upline kamu. So you make kawan namanya C, client, atau kita panggil prospect. So prospect ini adalah sama ada partner atau pelanggan kita. Itu adalah klien kita. So ABC method dia macam ini. Kita bawa kawan kita datang, kita minta pengaruh daripada A, tolong untuk pengaruh C untuk join member. Itulah kita panggil ABC. Faham tak? So you kena pandai guna ini. Because setiap orang bila you bermula, Sifu tak expect you datang join forever, you sudah untung 5 angka. Tak ada. Betul tak? Tapi upline you ada 4 angka, 5 angka. You boleh pinjam pengaruh mereka untuk bermula. Itu sebab dia. Okay? So lepas itu, kita belajar 5 langkah. Okay, 5 langkah. Bagaimana kita untuk melangkah pertama untuk bermula berjaya di forever. First, senaraikan 50 sampai 100 nama prospek. Dari mana? Saudara mara. Dari mana? Kawan baik kamu. Dari mana? Jiran kamu. Dari mana? Rakan sekerja dan rakan sekolah kamu. Okay? Dari sana sekurang-kurangnya 50 to 100 prospect list you boleh tulis. Okay? Dan penting kena jemput semua dalam 2 bulan. Sifu bukan panggil you tulis tapi atas kertas letak sana saja. No. You kena jemput habis dalam 2 bulan. Buka habis 50 sampai 100 orang. So di sini jangan tilik nasib. Bagi peluang kepada semua orang. Jangan tengok itu prospek you fikir ini tak boleh Ini tak boleh cakap, tak boleh. Ini kawan tak ramai, tak boleh. Ini tak handsome, tak boleh. Ini academic feel, tak boleh. You jangan bagi tilik nasib. You kalau nak buat bisnes ini, Sifu nak bagi tahu kamu satu rahsia. Orang yang you rasa boleh buat bagus, dia tak bagus. Orang yang you rasa dia tak nak buat, dia yang buat paling best. Itu yang sebab Sifu cakap, you jangan tilik nasib. Kalau you tilik nasib, you tak akan dapat sponsor Sifu. Because Sifu marah orang. Betul tak? That's why upline Sifu, dia tak ada tilik nasib. Dia tahu Sifu marah, tapi dia pun masih dia jemput Sifu. Akhirnya, dia dapat sayap Sifu. Faham tak? So, Sifu pun sangat bersyukur. Thank you kepada dia. Kenapa? Because kalau dia tilik nasib, mungkin Sifu sudah tak ada peluang ini. Sifu mungkin masih kerja dekat bank. Faham tak? So nombor 2, kita ingat tadi Sifu cakap rule 80-20. Bukan semua orang mesti join forever. Faham tak? Bukan semua orang. You cakap 10 orang, mungkin 2 orang nak join saja. You jangan ingat you cakap 10 mau join. Cakap 20 mau join. Tak ada. Faham tak? Dia 80-20. So bila ada 4 orang cakap no, dia mesti ada 1 yes. Faham tak? Bila no, mesti ada 1 yes. No, mesti ada 1 yes. So, bila prospek kata no, kita kata apa? Kita kata next. Faham tak? Tukar lagi. Kalau dia cakap no, kita cakap next. Itu yang penting. That's why ini adalah first. Langkah yang pertama. You kalau tak ikut, sorry. You first langkah sudah fail. You tak akan dapat berjaya di forever. Okay? Ini first. So, boleh ikut tak? Semua boleh ikut bagi Sifu 1. Ya, Sifu nak tengok. Semua dapat ikut tak? Kalau boleh ikut bagi Sifu 1. Yes, thank you. Okay, thank you very much. Okay? So kita move on. Kita move on ke langkah nombor 2. Langkah nombor 2, 7 sampai 14 hari kita kena tahu bentang 1-to-1 GP dan produk demo. You dalam 1 sampai 2 minggu saja Sifu bagi kamu. You jangan cakap, oh Sifu, I sudah join 2 minggu tapi I tak erti cakap lagi. Tak boleh. You kalau tak erti cakap lagi, maksudnya you memang tak ambil hati. You tak guna hati untuk buat bisnes ini. Betul tak?
7 sampai 14 hari, you sudah kena tahu bentang yang simple, one to one. Bukan panggil bentang ke 800 orang. You bentang one to one dengan kawan you. Dengan abang you, dengan jiran you, one to one. Buat demo one to one, okay? At least you kena tahu benda ini. Dalam seminggu, cara dia, dalam seminggu, you dengar 5 kali GP dan 5 kali produk demo. Dengar 5 kali. Okay, kenapa? Because kalau you dengar 1 kali saja, dalam 24 jam, you akan ingat 20%. Okay, yang warna merah itu adalah benda yang you masih boleh ingat. Dan 80% you akan hilang dalam you punya otak. 80%. Kalau you dengar 1 talk, dalam 1 hari saja, 24 jam, you hanya boleh kekal ingatan 20% saja. Okay, 80% dia akan apa? 80% you akan lupa. Okay, kalau you boleh ikut 5 GP dalam 1 minggu. Okay, dalam 1 minggu you dengar 5 GP, itu formula akan terbalik. Okay, akan terbalik. Okay, you akan boleh ingat 80%. You ingat 80% dan you lupa 20%. That's why itulah cara kenapa Sifu boleh Sifu boleh bertikari dalam 1 minggu. Because Sifu ikut 1 minggu. 1 minggu Sifu dengar 5 kali, itu sebab Sifu ingat 80%. So ingat dan hafal. Cara dia sangat senang. Kita guna hafal. You cari satu speaker yang anda paling suka. You kalau suka Sifu, you hafal 100%. Sifu. Atau you suka siapa? You suka Ayu, Cikgu Ayu. You hafal 100% Cikgu Ayu. You suka siapa? Yuslida Mia. You hafal 100% Yuslida Mia. Okay? Kita guna hafal. So you hafal. Okay? Lepas tu, you sangat cepat you boleh ingat. Dan cepat bertikari. Semakin cepat you bertikari, semakin cepat you boleh untung duit. Okay. GP. GP itu global. GP adalah marketing plan Global Entrepreneurship Presentation. Okay. Lepas last kali, sambil buat sambil belajar. Bila you buat bisnes ini, you adalah sambil buat sambil belajar. Jangan sampai belajar habis baru nak mula. Ada orang dia macam itu tau. Dia cakap, Sifu, I belum habis belajar. You tunggu. Tunggu saya belajar habis akan mula. Okay, sorry. You belajar 10 tahun pun belum habis you belajar. You tunggu 10 tahun pun belum boleh bermula lagi. That's why itu adalah salah. Kita kena sambil buat, sambil belajar. Buat, belajar. Okay, itu cara dia. Ini nombor 2. So, semua boleh ikut tak? Kalau boleh ikut, bagi Sifu 2. Okay, bagi Sifu 2. Okay, thank you. Okay, so kita teruskan ke nombor 3. Langkah nombor 3. Okay, langkah nombor 3, kita kena gunakan semua produk dulu untuk diri sendiri. Okay, kita tapak produk bukan terus pergi jual. Itu adalah langkah yang salah. Langkah yang pertama, kita beli 2cc VIP. Yang produk itu adalah untuk kita guna dulu. Betul tak? You kalau boleh guna semakin banyak produk, semakin bagus. Sini tulis apa? Gunakan semua produk dulu. You guna semua produk untuk diri dulu. Kalau you ada 2 produk dulu, okay, you guna dulu 2. Lepas itu, you pilih produk yang paling sesuai, yang digemari. Dengar baik-baik produk Forever, dia tak semestinya sesuai untuk semua orang. Dengar baik-baik. Okay? Contoh, mungkin shampoo. Mungkin shampoo sesuai untuk Sifu, tapi dia tak sesuai untuk orang yang lain. That's why produk Forever Living, dia tak semestinya sesuai untuk semua orang. Faham tak? Ubat gigi pun sama. Deodorant, ubat ketiak pun sama. Betul tak? Ada orang, dia boleh jadi AS, ubat ketiak. Macam kita punya CBM hari itu sharing. Dia jual ubat ketiak, dia jadi VIP. So hari ini sudah CBM 2 tahun. Nampak tak? Tapi ada orang dia tak boleh. Dia tak boleh jual ubat ketiak. Because dia tak sesuai atau dia tak gemar. Faham tak? Dia tak guna. Itu deodorant. Itu sebab semua orang, you ada cara kamu sendiri. You jangan tengok, ini orang pakai ini, I kena jual ini. Ini orang jual ini, I kena jual. No. You mesti kena jual, kena niaga, kena share produk. You pilih produk you paling sesuai dan you paling suka, you share.
Dan downline kamu you jangan paksa dia ikut kamu jangan. Downline kamu masing-masing dia ada produk yang dia gemar, dia suka. Okay? So lepas itu kongsi produk lebih mudah daripada jual produk. Okay, dengar. Kongsi produk lebih mudah daripada jual produk. Itu sebab Sifu kata, you guna produk dulu, you share sangat mudah. You tak perlu pandai cakap. Because sharing itu adalah secara ikhlas. You share. Okay, you akan dapat jual lebih banyak. Dan jadikan diri sebagai duta dan testimoni produk. Okay? Okay, jadikan diri sebagai duta dan testimoni produk. Itu yang penting. Okay, kita sendiri kena jadi duta. Okay, kita sendiri kena jadi duta. Okay, so far boleh ikut tak? Kalau boleh ikut bagi Sifu 3. Boleh tak? Okay. Thank you. So kita teruskan nombor 4. So cepat-cepat beli semua marketing tools daripada upline. So itu sangat penting. Okay. So marketing tools itu sangat penting. Kalau kita buat bisnes ini, kita tak boleh tak ada senjata. Kita mesti ada senjata dalam tangan kita. So kita senjata ada banyak. Okay. Di bawah sini. Apa benda yang kamu perlu ada? First, buku GP. Alat online dan offline. Semua you kena ada. Because you boleh buat online, offline juga. Okay. Semua alat, marketing tools, demo set, sampel produk. Okay. Produk, business testimony. Okay. Ini semua adalah benda yang you perlu ada. Kamus. 220 penyakit. Dia ada 3 pilihan bahasa. You boleh beli yang bahasa Malaysia, English dan Mandarin. Semua ada. 3-3. Dan you kena download Forever to You apps, Discover Forever, FB dan Instagram. Okay, you kena buat buat branding sendiri dan belajar online daftar ahli dengan beli produk. You kena tahu bagaimana guna F2U apps. Okay, daftar ahli dan beli produk dan belajar kira CC dan cek CC. Okay, belajar macam mana kira CC dan macam mana cek CC dengan website dan simpan stok yang mencukupi mengikut peringkat. So kita ada 3 peringkat. Kita ada peringkat belajar. Peringkat belajar you boleh bermula dengan 3 sampai 5 cc. You boleh simpan stok 3 to 5 cc. Itu peringkat belajar. Okay, lepas tu you boleh sampai peringkat mencabar. So bila peringkat mencabar you boleh simpan 5 sampai 15 cc. Bila you tengah mencabar, sudah customer sudah ramai, you boleh simpan lebih lagi. So peringkat 3 adalah peringkat mencapai. Peringkat mencapai you boleh simpan sampai 15 sampai 25 cc. Itu adalah stok. Kita cakap stok, standard stok yang kita boleh rujuk. Kalau you nak belajar, you belajar dengan 3 sampai 5. Jangan terus ambil banyak. You boleh belajar dulu, lepas tu you mencabar, lepas tu you mencapai. Okay, itu cara dia. Okay. So nombor 5 adalah impian dan tetapkan maklumat. So ini sangat penting. Okay. Nombor 5 adalah benda yang paling penting. 5 langkah, kita kena start 5 dulu. Walaupun Sifu letak nombor 5. Tapi, mengikut 5 langkah ini, yang kelima adalah benda yang paling utama. Kalau anda tak tahu impian kamu, anda tak tetapkan maklumat kamu, itu 1 to 4, you tak akan buat niat. You percaya Sifu. Langkah 1 sampai 4, you boleh lupakan dia. Kalau you tanpa impian, you tak ada maklumat. I tak tahu you datang Forever buat apa. Bila orang tanya you, apa maklumat you? Tak tahu. Because I'm your cousin panggil saya buat, I buat lah. Sorry ya. Ini 5 langkah you tak perlu ikut. You tak akan berjaya. Because you langkah 5 you tak ada, langkah 1 sampai 4 you boleh lupakan. Okay? So, nombor 5 adalah yang paling penting. Okay? Maklumat kita mestilah jelas. First, mestilah jelas. Dan kita kena tetapkan masa untuk mencapai dia. Okay? Kita mau jelas dan kita kena ada time frame. Bukan buat satu maklumat. Kita buat apa? Dia cakap secepat mungkin. No, secepat mungkin. Dekat Forever Living, dia tak ada secepat mungkin. Dia mesti ada satu masa yang tetap untuk capai. Contoh, I nak jadi supervisor. Bila? Okay? By August.
Itu time frame. Tetapkan masa. Jangan I secepat mungkin sibuk. Secepat mungkin I capai supervisor. No. You takkan capai. You kena tetapkan masa. Dan kejar insentif dulu. Okay? Pin akan datang sendiri. Insentif first, pin second. Itu sebab bila you tetapkan maklumat, always tetapkan insentif. 5cc, 25cc, 50cc, 75cc, 100cc. Faham tak? Because pin dia akan datang sendiri. You capai supervisor, AM, manager, you tak perlu tengok pin, you kejar insentif, dia akan datang sendiri. Okay, bagaimana kita mula? Kita buka line lebar dulu. Ingatlah, dekat For Living, mesti nak buka line lebar dulu. Okay, sponsor direct dulu. Okay, jangan pergi dalam. Jangan, sponsor buat dalam. Jangan, sponsor lebar dulu. Sehingga anda capai assistant manager. Baru kita buat line mendalam. Kalau you belum jadi assistant manager, line kamu nak pergi dalam, biar upline kamu tolong kamu. Faham tak? Biar upline. Kalau you belum AM lagi, panggil upline kamu yang AM manager tolong kamu jaga line dalam dulu. Lepas you capai AM, you ambil balik. Faham tak? Itu cara dia. Jangan you baru AS, baru supervisor, you sudah mau pergi dalam. Itu sangat susah. Okay? Itu sangat susah. Okay, so nombor 3. Sini seterusnya kita tengok. Fokus 3 sampai 6 bulan. Mencapai pangkat manager. So kita kena fokus dalam 3 sampai 6 bulan kita mau sampai ke tahap manager. So itu adalah maklumat yang Sifu bagi anda semua di sini. Kalau you sudah manager, inilah maklumat standard yang kamu kena bagi kepada semua downline kamu yang belum manager. Okay? Panggil mereka ikut. So cara dia macam ini. Cara dia, you kena sponsor lebar. Contoh you sponsor 12 VIP. Kalau you nak jadi supervisor, sponsor 12 VIP. So setiap VIP forever bayar kamu RM546 setiap VIP. Okay, because kenapa? Because VIP bayar RM1,729. You ada overriding 30%. So setiap VIP you untung 546. So kalau you sponsor 12 VIP, you untung 6,500. So just bayangkan forever bagi kamu 2 bulan untuk capai supervisor. So kalau you 1 bulan boleh buat, you buat 1 bulan. Jangan 2 bulan. Kalau you 1 bulan tak jadi, you buat 2 bulan. So bila 2 bulan you capai, you akan dapat untung ini. 6,552. Kalau you guna 2 bulan, 3,300, 3,300. Kalau you 1 bulan capai, you dapat 6,500 dalam 1 bulan. Bagus tak? That's why Sifu sentiasa cakap, orang baru mesti kena kejar statement. You kejar income. You kejar income. Because bila you ada income, itu pengaruh. Masih ingat Sifu cakap tak? Itu pengaruh sudah datang. Pengaruh lebih penting daripada kerja keras. So kita kejar statement. So lepas itu, dari 12 orang, kita duplicate 2 sampai 3 downline. Okay, 2 sampai 3 downline, kalau boleh ikut buat 25cc, so 25 plus 25 plus 25, you ada 75. Nampak tak? Itu assistant manager datang sendiri. You tak perlu pergi kerja, dia datang sendiri. Okay? Kalau you boleh duplicate 4 sampai 5 downline yang buat 25cc, yang buat ini, okay, you terus ada 125cc. You capai manager. Faham tak? So, berapa bulan? 3 sampai 6 bulan. 3 to 6 months. You boleh guna untuk capai ini. Faham tak? Benar. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, beres. I capai manager. Itu cara dia. So, bila you capai manager, setiap VIP kamu sponsor, forever akan bayar kamu bukan lagi 564. Dia akan bayar kamu 782. Okay? So maksudnya you punya income usaha sendiri pun sudah hampir 5 angka. 9,391. Okay? Kalau ada downline kamu yang ikut buat 25cc, sekarang you ada overriding. Because sebelum ini, you belum ada overriding. Tapi bila you capai manager, you sudah ada overriding 13%.
So setiap downline kamu yang capai supervisor, Forever akan bayar kamu 2,957. So you just imagine kalau you ada 5 orang downline, okay, yang ikut buat 25. So Forever akan bayar kamu berapa? 15,000. Campur you punya 9,000, you satu bulan sudah dekat 25,000 setiap bulan. Manager saja, tuan-tuan dan puan-puan, you hanya capai manager saja, you boleh expect income kamu boleh sampai ke 25,000 setiap bulan. Okay? Ikut apa? Ikut maklumat yang kita ajar. Okay? Dan last kali, maklumat muktamad. Maklumat muktamad kita adalah Forever to Drive, CBM dan GLT. You kalau tak sampai sana, jangan berhenti. Jangan rasa you sudah, Sipu, I sudah manager. Yes, I sudah on top. Sorry, manager hanya permulaan saja. Faham tak? Dalam Al-Ofo kata apa? Manager hanya satu permulaan saja, titik permulaan. So, maklumat muktamad kita adalah F2D, CBM dan GLT. Apa yang you tengok awal tadi. Bagaimana boleh dapat 2 juta cek. Itu for F2D, CBM dan GLT. So dalam F2D, you boleh beli kereta yang you suka. Okay? Sipu sudah beli 5 Mercedes-Benz. Hadiah kepada Simu. 5. Okay? Pada COVID time, orang tengah susah wang, tapi kita masih boleh beli kereta. Kenapa? Because Forever bayar banyak wang. Dan ini bayaran dia tak berhentinya. Level 1, level 2, level 3. Bayar 54,000, 81,000, 108,000. Bayar 36 bulan. Jumlah ini. Ini tabung dia. Dan ini boleh renew. Setiap 3 tahun renew. 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 Macam Sipu sudah ambil lebih daripada 700,000. Tuan-tuan dan puan-puan. Dengar baik-baik. F2D Sipu sudah ambil 23 tahun. Sudah kutip lebih 700,000. So you boleh beli kereta. Ini F2D. Okay, lepas itu kita ada apa lagi? Kita ada CBM. Ini ada satu income yang sangat special. Okay, special macam mana? You pergi Google, Sipu baru ada ajar downline Sipu. You pergi Google, you type Forever Chairman Bonus. You boleh jumpa ini cek-cek merata dekat itu apa Google. Hanya satu syarikat saja. You boleh nampak begitu banyak cek. Ini benda yang kita mau. Ini benda adalah maklumat muktamad kita. Kalau lain company, you tak jumpa punya. Kalau lain company, you tak jumpa benda ini. Tak ada. You type sajalah. You kalau ada kawan buat apa company, you type saja company apa bonus ke, you tak jumpa. Hanya ada dekat Forever. Ini bonus yang kita nak. Maklumat muktamad kita. Dan Sipu punya group ada 64 CBM tahun lepas. Dan kita baru bulan 4 kita semua dapat cek. Dan Sipu kira jumlah cek yang kita kumpul, kita ambil lebih daripada 2.3 juta US dollar. So bila you tengok balik, ini amount 18 juta yang Forever bayar keluar. Okay? Ada 12.5% adalah datang dari grup Sifu. So you bayangkan berapa hebat kita punya sistem. Berapa hebat grup kita. So selama ini, you boleh tengok ini cek. Sipu sudah ambil banyak. Sipu ambil cek 21 tahun. CBM cek 21 tahun. Ini hanya cek yang baru-baru ini 9 tahun. Sipu sudah kumpul 2.7 juta US dollar. 2.7 juta. Okay, sudah lebih 10 juta wang Malaysia. Okay. So lepas itu lagi maklumat muktamad kita GLT. So dekat Malaysia kita sudah ada 4 GLT. Maksud apa? Maksud ini is possible. GLT adalah satu maklumat yang kita cakap possible. Dia bukan satu maklumat yang you tak nampak itu tulis itu kek tak boleh makan dia. Bukan. You nampak you boleh makan dia. Kita sudah 4 GLT. Okay? Dan inilah sistem kita yang sudah siap sedia. Kita bina untuk semua rakan kongsi kita dekat Forever. Kita panggil
Bio International 9333 sistem. Anda tak perlu cipta sistem sendiri. Anda datang, highway sudah ready. Sudah begitu ramai orang yang berjaya yang digelar jutawan dalam sistem ini. Okay? Dan kita sediakan ini the best entrepreneurship coaching yang terbaik. Melalui apa? Melalui quarter kickstart, kita ada apa? Kita ada ajar sistem, kita ajar Art of War, kita ajar skill set, kita ajar mindset, kita ajar apa? Steering. Kita ajar steering, roda semua. Kita ajar plan benih, plan hutan, plan pokok tua. Semua kita akan ajar dalam quarter kickstart. Kita ada sistem entrepreneurship coaching yang terbaik. Okay, yang terbaik di Forever. Dan sistem ini kita juga memenangi the best in network marketing dan entrepreneurship coaching. Dan award ini, you nampak tak? Disampaikan oleh Menteri Usahawan, Pembangunan Usahawan Malaysia. Okay? Pada tahun 2018. Sifu wakil Bio International Group, Sifu bagi ambil ini award. Lang International Corporate Titans Award. Dan masa itu, ini kita punya ex-minister Tan Sri Rafidah Aziz. Dia juga dapat award. Dia adalah excellent politician dulu. So nampak tak? Ini award, dia adalah satu award yang international level. Dan Sifu juga tulis sistem. Sifu dalam buku biografi Sifu pada tahun 2020 masa MCO Sifu sempat tulis satu buku. Dan buku ini kita launching dekat Popular Bookstore dan dalam 2 minggu dia jadi top 10 selling book. Buku yang paling banyak orang beli. Okay, dekat Popular Bookstore. 2 minggu. First 2 weeks saja Sifu launching. Dan sekarang Sifu sedang MCO 3. MCO 3 Sifu sudah selesaikan buku kedua Sifu, iaitu 1 juta bukan wang. Dan buku ini sudah selesai, so tengah buat printing. Tapi because MCO kita tak boleh keluar on time. That's why bagi ramai yang sudah tempah, Sifu tahu ramai di sini sudah tempah buku ini, you kena bersabar. Because MCO itu printer tak boleh print. You kena tunggu. Semua order Sifu sudah keep dalam sistem. Tengah tunggu buku saja sampai akan terus hantar kepada anda semua. Okay? Dan ini tahun 2021. Dan tahun 2022, tahun depan, okay? Biografi Sifu, Sifu baru terima surat daripada ini encyclopedia, British Encyclopedia. Dia akan catatkan biografi Sifu dalam buku ini. British Pedia, Successful People in Malaysia. So dalam buku ini kita akan Sifu akan bersama PM kita Tun Mahathir, Muhyiddin, kita punya PM, dan juga ramai usahawan yang hebat, orang yang berjaya dekat Malaysia. So kita adalah satu leader MLM yang dapat dijemput untuk masuk ke dalam encyclopedia Successful People in Malaysia. Okay, itu sebab Sifu nak bagi kamu confident. Kenapa dalam sistem ini kamu tak akan gagal. Kamu tak akan gagal. Okay, kita tak perlu hebat untuk mula berniaga. Ingat, you tak perlu hebat. Because kita sudah sediakan semua kelas, semua pendidikan, semua ilmu. Okay, anda hanya perlu berani untuk mulakan. Okay, jangan sangkut kalau anda masih belum VIP lagi. Jangan sangkut itu dua sisi. Terus berani jadi VIP. Tunggu apa lagi? Betul tak? Itu highway sudah siap. Semangat sudah bagi. You buat saja. Sifu janji you pasti boleh berjaya. Okay? Itu yang penting. Sifu harap dengan coaching hari ini, kamu semua boleh yakin dan boleh semangat dengan sistem yang kita ada. Kena bersyukur of course. Jangan lupa kena ajar sistem ini kepada semua downline kamu. Because sistem ini akan jadi sangat-sangat terkenal. Bukan setakat di Malaysia, tapi sampai ke satu dunia. Okay? So Sifu harap sharing Sifu sampai sini saja. Dan Sifu nak serahkan last sekali Sifu doa semua yang ada di sini. 8 ini. Sifu pun terkejut.
800 lebih orang masuk kelas hari ini. Because biasa coaching Sifu tak jemput semua lah. Hari ini memang ramai masuk dan Sifu doa bagi semua sama-sama capai CBM tahun ini. Dan jangan lupa kita maklumat kita kena ada 100 CBM tahun ini. Okay? So amin. Thank you.